Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Alif bin Ismail dengan laporan terkini dari Universiti Sains Islam Malaysia. USIM mencatat sejarah baharu apabila berjaya mencapai peratusan keluar mengundi tertinggi dalam pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar MPP bagi sesi akademik 2025-2026 dengan jumlah 96.97%. Pencapaian ini bukan sahaja mengatasi sasaran tahun lalu, malah menjadi rekod tertinggi dalam sejarah pilihan raya kampus USIM. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni yang berusaha, Profesor Dr. Musyahadat Hasbullah, kejayaan ini membuktikan tahap kesedaran dan tanggungjawab mahasiswa yang semakin tinggi terhadap proses demokrasi kampus. Sebab tempoh hari saya mencabar mereka apabila saya melihat rekod tahun lepas 87.02 yang keluar mengundi, saya cabar mereka untuk tahun ini 95%. Tetapi alangkah terkejutnya apabila pencapaian tahun ini adalah 96.97%. Beliau turut memaklumkan sebanyak 63 kerusi dipertandingkan, melibatkan 38 kerusi fakulti dan 25 kerusi umum, dengan peningkatan sebanyak 34% pencalonan berbanding tahun sebelumnya. Dalam keputusan rasmi, 2 calon dengan undi tertinggi bagi setiap fakulti diumumkan sebagai pemenang, manakala 9 calon dengan undi tertinggi bagi kerusi umum dilantik sebagai ahli MPP. Antara calon yang meraih undi tertinggi ialah Muhammad Danish bin Suhaili dari Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan FKP dengan jumlah sebanyak 7,973 undi. Tiada kerusi dimenangi tanpa bertanding bagi kategori fakulti pada tahun ini. Profesor Musyahadat turut menzahirkan penghargaan kepada Pusat Hal Ehwal Pelajar, HEPA dan JPMPP atas usaha gigi mereka telah menjayakan dan memastikan kelancaran dan ketulusan sepanjang proses pengundian. Sekali lagi lah saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan proses demokrasi kampus Universiti Sains Islam Malaysia ini. Terutamanya kepada pihak PHCP, kepada pihak jawatan kuasa pemilihan, kepada rakan-rakan saya, para dekan, para pengarah, para timbalan dekan, para pelajar sekalian. Sementara itu, Wakil JPMPP Syed Haddad bin Syed Ismail dari Unit Pengisian dan Protokol memaklumkan beberapa pembaharuan dilaksanakan dalam pemilihan kali ini bagi memperkasakan calon serta menambah baik sistem pengundian. Pada kali ini kita ada buat sedikit kelaingan lah. Kalau sebelum ni kita hanya ada bengkel manifesto kepada calon, tapi tahun ni kita tambahkan elemen bengkel pengucapan awam. Sebenarnya bengkel-bengkel macam ni dia membantu calon-calon kita untuk orang kata pandai bercakap di hadapan. Kita kan ada majlis pengenalan calon, betul, kan. So daripada situ diorang dapat praktikkan bengkel-bengkel yang telah diajarkan kepada mereka. Dan untuk tahun ni alhamdulillah sistem kami telah pun ditambah baik, di mana untuk sebelum ni kita ada waiting room, tapi alhamdulillah sekarang dah tak ada. So masuk dalam masa 3 minit saja anda boleh selesai mengundi tanpa sekatan. Beliau turut menegaskan bahawa JPMPP sentiasa menitik beratkan aspek kredibiliti dan ketulusan selaras dengan slogan kredibiliti mahasiswa terunggul. Strategi sebenarnya kami sebagai JPMPP memang menjagalah orang kata kredibiliti, ketulusan dalam menjaga pengundian. Sebab apa? Kami sebagai entiti yang berasingan memang sangat menekankan kredibiliti dalam pengundian untuk PMPP kali ini. Beliau menutup kenyataan dengan merakamkan penghargaan kepada semua pengundi, calon dan pegawai yang terlibat. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan tahniah dan syabas kepada semua yang terlibat dalam pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi akademik 2025-2026. Terima kasih juga diucapkan kepada barisan pegawai yang bertungkus lumus dengan kami. Terima kasih diucapkan kepada semua pengundi-pengundi USIM. Sebab apa? Tanpa pengundi-pengundi, tanpa supporter-supporter daripada kalian, sebenarnya calon-calon ni
tak boleh nak tonjolkan apa yang mereka ada. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada kesemua calon yang berjaya sehingga ke takat ini, walaupun nanti akan ada yang menang, akan ada yang kalah, itu adalah adat dalam pengundian lah kan. Dan kepada semua mahasiswa USIM, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas sumbangan dan komitmen yang telah diberikan kepada kami. Dengan peratusan keluar mengundi hampir 97%, pemilihan MPP USIM 2025-2026 bukan sahaja mencerminkan kematangan politik kampus, malah membuktikan bahawa mahasiswa USIM terus mengangkat nilai kepimpinan dan tanggungjawab dalam kalangan warga universiti. Saya Muhammad Alif bin Ismail melaporkan untuk As-Safa News. Assalamualaikum dan salam hormat.